Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamim Zulkifli. Hari ni lagi sekali kita bersama dalam segmen Halalkan Aku. Right. So hari ni kita di Malaysia ni ada masalah sikit. Masalah yang disenyapkan, tak ada orang nak bising-bising. Tapi masalah tu kian runcing, iaitu masalah kesuburan di kalangan rakyat Malaysia. Kita penurunan kelahiran tu sangat tinggi. So hari ni saya nak bawa korang ke satu isu yang bagaimana orang-orang yang tak ada anak ni, bagaimana diorang handle emosi, bagaimana diorang usaha, dan bagaimana diorang, apa yang diorang buat sehingga dapat zuriat tu. Banyak mitos dalam nak dapatkan zuriat. So hari ni kita bongkar dan kita cerita pada orang yang dah lalui perkara itu bersama dengan saya, Lia. Lia ni dulu artis, sekarang pun artis jugalah. Okay, Lia, terima kasih datang ke Garasi TV. So Lia, mungkin ramai orang tak tahu, Lia boleh kenalkan diri sikit, Lia? Okay, nama saya Lia. Dulu tahun 2006 dulu saya pernah menyertai Akademi Fantasia musim keempat. Dan setelah itu saya ada menceburi bidang seni. Saya ada berlakon, saya ada menyanyi, saya ada buat mini album. And then bila dah ada anak, jadinya slow saya kena tinggalkan tu semua dan saya cari rezeki dari sumber lain pula. Okay, ni Lia AF dulu demam Akademi Fantasia. So sekarang Akademi Fantasia pun dah tak tahu jadi apa, dah tak ada dah pun. Okay, so Lia, hari ni kita nak cerita benda yang mungkin agak intens. Okay, sebab ramai yang hari ni, sebab kita tahu masalah kelahiran di Malaysia ni banyak sekarang ni, makin hari makin meningkat. Banyak orang yang tak nak kahwin, dan masalah kesuburan pun banyak. Daripada segi macam-macam lah. Okay. So nak tanya pengalaman Lia, sebagai orang yang melalui semua tu. Kira Lia boleh consider as a pejuang dua garis lah. Selama beberapa tahun kahwin, tak ada anak. Sebenarnya Lia ni kawan aku, dan aku kawan dengan lelaki dia daripada kecil kan. So aku nak cerita benda ni sebab aku tahu tu, sebab aku panggil dia datang podcast ni. So okay, berapa lama kahwin tapi tak dapat anak? 5 tahun. 5 tahun. So 5 tahun tu satu benda yang sangat panjang, satu masa yang sangat panjang. So macam mana emosi waktu itu? 5 tahun tu probably lah untuk orang yang dikelilingi orang-orang yang macam tak bertanya atau apa tu, emotionally boleh survive ya. Sebab diorang tak kena pressure dengan questions yang bila nak anak, bila nak ada baby, tak ada baby lagi, berapa tahun dah ni, you know. So kalau kita tak kena pressure macam tu, so probably it's just like a day to day thing lah, macam okay. Tapi bila kita dikelilingi orang yang macam kau kahwin berapa lama dah ya, tak ada anak lagi so benda tu sebenarnya sangat-sangat mengganggu emosi. On the men's side, on the husband side, benda tu kurang. Tapi for us girls, ladies, benda tu sangat-sangat lah macam mengganggu sebenarnya. So although kita punya jawapan dekat orang is like belum rezeki, tengah merancang, sebenarnya jawapan tengah merancang tu sebenarnya jawapan yang tak nak orang tanya lebih-lebih. Macam tengah merancang, okay, faham, macam tu. Tapi sebenarnya hati ni sakit ni, sedih ni sebenarnya. Sebab you really want a baby, macam tu. But then it just doesn't happen for you like how easy it happens to other people. So untuk orang lain macam okay, kahwin bulan ni, lepas 2 minggu dah bunting pelamin, you know. But for kita yang pejuang dua garis ni, dietitians ni, kita rasa macam benda tu is such a long battle sebenarnya. So emotionally it hurts. Sebab raya, balik kampung, jumpa family, so it's always
bila kau tak pandai ni, kau tak tu, kau tak ni. So Tak pandai. kita ni dah buat macam-macam tau. Kita dah orang cakap beli ni, kita beli ni. Orang cakap buat tu, makan ni, minum tu, semua benda lah, namakanlah apa benda, semua buat. Tapi rezeki tu belum sampai macam tu. Okey. Bila sedar yang masalah ni sebenarnya ada masalah dalam ni? Basically kalau medically lah orang cakap kalau 6 bulan kahwin tak ada apa-apa, so itu di-consider as ada masalah. Oh, 6 bulan je? 6 bulan. Oh, okay. So because basically pregnancy should happen dalam tempoh 2 weeks. Okay, lepas kita kahwin dan kita bersama selepas 2 minggu sepatutnya dah mengandung. Okay, so kalau macam kita kita period pun lepas 2 minggu tu dah mengandung. Okay, tapi it doesn't happen. So kalau setiap 2 minggu kita ada chance, kalau dah 6 bulan tu maksudnya lama tu. So maksudnya something is not right somewhere. Macam Lia sendiri, bila sedar yang aku rasa aku ada masalah dan aku rasa aku kena pergi check? Of course bila kita tahu 6 months so it's a problem. Bila dalam tempoh 1 year tu belum ada, benda tu mengganggu, you know. But then at that time kita orang tak adalah berkemampuan. So masa tu kita ada duit, and then kita orang fikir nak buat apa duit tu, sama ada kita buat treatment ataupun kita pergi umrah. So we all decided untuk pergi umrah dulu. Okay, so kita orang pergi umrah. Masa tu dah try macam-macam tau, buat zuriat, kirim ke orang, air zam-zam. Ini di awal perkahwinan ke macam mana? Masa awal perkahwinan tu itulah try dulu yang orang-orang cakap ni, cuba ni, cuba tu, cuba ni, semua. Tapi fast forward masuk ke tahun keempat macam tu, we decided kita dah kumpul duit tu, tapi masa tu tak tahu, kita tahu IVF mahal. So rasa macam impossible lah mampu buat IVF ni. Sebabnya kita dengar IVF harga RM20,000, RM30,000. So benda tu macam mahal gila. So macam tak boleh ni nak buat ni. So we all decided dengan duit yang we all ada tu, kita nak pergi umrah dulu. So bila pergi umrah dekat sana, saya minta 2 benda je. Saya minta, 1, saya nak anak. Kedua, saya nak jumpa ayah saya. Sebab masa tu saya tak pernah jumpa ayah saya. Last saya jumpa ayah saya masa umur 2 tahun. Lepas tu saya lost contact completely, so saya tak pernah jumpa dia. So 2 benda saya minta. Alright, so balik daripada umrah, first things first, saya dapat kita orang dapat macam kekuatan untuk buat IVF tu. Saya start cari ilmu. Masa tu tak senang ya, sebab kita tak ada ChatGPT. Kita tak ada support group. Masa tu tak senang. Okay, so basically information yang saya dapat, saya kena Google betul-betul. Saya kena masuk foreign WhatsApp group. Kita kena masuk foreign discussion group macam bots apa semua kan. Tapi semua yang dekat overseas. So basically information yang kita dapat tu semua daripada overseas. So information dekat Malaysia ni a bit limited lah waktu tu. Masa tu memang saya tak ada information pun dari Malaysia. Okay, faham. Completely zero. So dari situ saya belajar terms, saya belajar steps, what should I do, apa semua. And then of course bila kita Google, bila kita cari, first thing yang keluar LPPKN. Okay. And then keluarlah semua hospital lain yang memang makin lama makin tinggi dia punya cost. So LPPKN is half government. So yang keluar LPPKN. Jadinya I said to my husband, okay, jom kita pergi check. So firstly, okay, no, bukan LPPKN je, ada lagi satu, HUKM. HUKM tu pun famous. Oh, apa ni, half government jugalah. Yes, yang tu pun famous juga untuk IVF ni semua. So we all pergi ke HUKM dulu untuk cek kesuburan. So bila pergi cek kesuburan, masa tu husband saya kena test sperm dia dekat pantai. And saya pula cek kesuburan dekat HUKM tu. So results daripada tu
check up tu, saya punya tube block sebelah, and doktor cakap problem yang paling utama adalah husband saya punya sperm. Okay. So masa tahu ni siapa yang pergi dulu? Husband dulu ke Lia yang ajak husband pergi? Dia ajak husband. Dia ajak husband pergi lah. Right. Memang husband tak tahu lah yang dia ada masalah sperm ataupun Tak tahu. Dia okay. Masalah sperm ni dia ada simptom apa ke? Tak ada. Macam ni yang tadi tu apa block Block tube tu pun kita tak tahu kita ada block tube, melainkan dia orang buat test dekat fallopian tube tu. Dia orang akan masukkan cecair warna biru, and kalau cecair tu keluar on the other side, so maknanya dia tak block. Tapi kalau let's say cecair tu masuk on this side tapi tak keluar on the other side, maknanya dia ada block. So saya memang ada satu block tube, tapi menurut doktor Prof Hashim masa tu, dia kata kalau sekadar block tube sebelah, it should be no problem. Tapi masalah utama dia adalah sperm. Bila tak cukup sperm count, itu menjadi masalah sperm utama. Sperm count kan? Sperm count ni macam mana? Sperm kena ada banyak? Ya, dia kena ada dia kena ada 22 juta sperm. Sekali ejaculate tu dia kena ada 22 juta sperm. Kalau terlebih okey lah. Lebih tak apa. Itu bare minimum ke apa tu? To be safe dia kena ada 22 million lah. 22 juta. Tapi kita nak dapat 22 juta tak ada. Tapi husband saya ada 1 juta. Apa ni? Tak ada. Okay, faham. Alright. Masa tahu permasalahan tu, apa perasaan tu? Saya jenis bila saya tahu problem, saya terus cari solution. Saya bukan macam sebab kan kadang-kadang ada perempuan kan, bila ada masalah nangis kan. Saya tak boleh macam tu, sebab saya tahu kalau saya menangis benda tu tak solve tau. So I'm the kind yang macam ada problem kena ada solution. So it's like okay, problem dia sperm dia macam tu, okay saya terus Google apa suplemen yang okay, suplemen yang okay. So bila tanya IVF dekat HUKM masa tu, harga dia tak silap saya 8,000 ke 10,000. Benda tu for us agak tinggi lah. You know, so macam I cakap tak boleh. IUI pun dalam 1,000 plus. Tak boleh. So okay lah kita pergi no, doktor tak suggest pun buat IUI. Doktor kata tak boleh. Sperm 1 juta tak boleh buat IUI. Tu apa benda tu? Term macam ni kita kena explain juga, supaya kadang-kadang orang yang ada permasalahan ni dia tak tahu. Okay, dia tak tahu term apa IUI. Saya tahu IOU je, hutang. So apa proses yang sebelum sampai ke IVF, yang ada proses-proses lain yang boleh dijalan orang lain guna untuk mendapatkan zuriat ni? Okay, dia ada several steps sebelum pergi ke IVF. Okay, pertama sekali sorry interrupt, tapi IVF ni kira ultimate dia? Ultimate dia is ICSI. Okay, continue. IVF ICSI is the ultimate. So dia start dengan basically kurang buat dekat Malaysia, tapi ada time intercourse. Time intercourse ni basically doktor akan bagi ubat, and then doktor akan bagi tahu bila untuk bersama. So bila doktor bagi ubat tu untuk merangsang telur, so doktor akan bagi tahu bila untuk bersama. Jadinya cuba dulu kaedah tu. Kalau dah cuba kaedah tu and it doesn't work, baru kita move ke IUI. Okay. So maksudnya yang tu natural lah. Yang tadi basically tu, yang tu natural. Lepas tu baru pergi kepada tadi IUI tu macam mana pula? IUI tu intra-urine insemination. Maksudnya sama juga, kita kena stimulate telur, and then lelaki nanti, ke perempuan? Yang perempuan kena stimulate telur, yang lelaki nanti kena keluarkan sperm, dan sperm tu akan dicuci, and sperm tu akan ditolak melalui tube masuk ke dalam perempuan. Cuci macam mana pula? Dia ada dia punya sistem lah untuk cuci tu. So tadi kata doktor bagi tahu waktu yang sesuai untuk bersama. Itu terguna untuk puan dengan pasangan saja, ataupun tu secara umumnya memang ada waktu-waktu yang terbaik untuk semua orang? Kalau let's say couple tu memang tak ada, maksudnya unexplained infertility, husband okay, wife okay. Kalau husband okay, wife okay, kita boleh buat yang time intercourse ni.
Sebabnya maknanya bila unexplained infertility ni maksudnya sepatutnya diorang boleh pregnant, kenapa tak pregnant macam tu. So doktor cuba rangsangkan dengan ubat and then try bersama secara natural nak tengok sama ada benda tu works atau tak sebelum pergi ke next step. So di antara waktu yang sesuai untuk bersama tu, contoh mana pagi ke, malam ke, tengah hari ke? Bukan, it depends on ubat yang doktor bagi tu. Doktor akan bagi ubat untuk perempuan untuk stimulate telur. Bila contoh kita dah stimulate telur and then doktor scan, telur dah matang. Telur dah matang. So doktor akan cakap bersama, dah boleh bersama. Tak kisahlah nak bersama waktu bila pun. So cuaca sendiri ada mempengaruhi ke tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Apa soalan cuaca? Kau ingat apa pasal hujan? Okey. Gitu. Ada sebab alam juga. Okay. Tapi tak ada. Time intercourse ni is basically based on doktor scan telur. Kalau telur tu matang, kalau telur tu tak matang, telur tu matang berapa lama? It depends. Contoh, dah bagi ubat, so doktor akan kira lah. Biasanya dalam masa 14 hari lah. 14 hari lah. Tapi kalau telur tu matang, suami punya sperm tak okey, tak jadi juga, betul? Tak boleh. Sebab tu kata dia kena dua-dua okey. Sebab sperm suami ni sentiasa okey. Supposedly sentiasa standby je. Cuma telur tu takut tak ready. So that is why ada time intercourse lah. Telur pun dia tak ready ke? Aduh, pening kepala. Okey, Lia. Mesti ada cara pemakanan dan juga dietary yang doktor bagi untuk mereka-mereka yang ada masalah ni. Tak ada. As far as medical is concerned, kalau macam Melayu kan macam tak boleh makan ni panas sangat, tak boleh makan ni sejuk, tak boleh makan ni kan angin. Tapi bila dulu saya tanya dekat nurse dengan doktor, cakap ada ke benda-benda pantang, diorang cakap as far as medical is concerned tak ada. Kunafa mempengaruhi ke tak makan? Tak ada. Boleh makan apa saja. Jojo marah kunafa. Ayam gepuk lah. Ayam gepuk sama premium. Ayam gepuk pedas sangat bahaya. Pedas sangat bahaya. Pedas sangat bahaya. Benda tu sperma tu panas. Bukan, tapi benda tu bahaya bila terlalu pedas, terlalu masam. That is why basically masa saya tengah buat treatment ni, saya avoid completely. Tom yum, apa je yang ada daun-daun limau, itu mitos lah. Kalau tanya doktor kata dia depend pada setiap orang. Tapi kita ni macam orang tua kata daun limau tajam apa semua, so cuka, limun sejuk semua saya elakkan. Sebab ni kot ayam gepuk dia berapi, dia panas. Sebab saya pernah dengar tau, maksudnya saya suka mandi air sungai panas, air panas. Ada orang bagi tahu saya yang air panas tu tak elok untuk sperm lelaki. Betul. Mandi panas, minum air suam panas okey, tapi untuk kulit luar, untuk kemaluan lelaki, untuk sperm tak elok. Ya, terlalu panas. Betul, terlalu panas tak okey. Mungkin tu relate dengan sambal ayam gepuk tu tadi. Kau tak habis-habis ayam gepuk kau. Dia ni Gen Z tau, sibuk ayam gepuk dia. Betul. Bila terlalu panas, bila pakai brief ataupun seluar dalam yang terlalu ketat, benda tu semua tak okey. Tak okey untuk lelaki lah. Untuk lelaki, betul. Alright. Soal tidur ke, stres ke, ada juga menyumbang kepada ketidaksuburan seseorang ke? Itu soalan saya tadi tu berkenaan dengan cuaca tu. Apa dia? Soalan saya apa ni? Stres dengan tidur. Maksudnya kalau cuaca kan, kalau panas kan dia ada pressure pada badan. Tu that's why saya tanya tu. Kalau cuaca untuk tu tadi. Kalau untuk masa bersama tu cuaca tak mempengaruhi. Tapi stres memang yang tu memang kita kena kawal. Basically in normal life pun memang kita kena kawal stres tu, otherwise akan timbul lah benda lain macam anxiety and what not. Tapi during nak conceive ni memang sangat-sangat perlu jaga stres. Tapi itulah kita macam Lia dengan husband memang tak ada anak lama kan. So kadang-kadang kau bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak bila nak ada anak kan? Benda tu kan tambah stres. Then how you avoid ataupun how you put aside benda tu macam ni? Macam mana? Maksudnya menidakkan, tak apa masuk tinggal kiri keluar tinggal kanan. Sebab ada orang perempuan ni kita tahu dia emosi. Betul. Bila emosi, bila tanya kau tak ada anak, apa kahwin dah berapa lama tak ada anak. So benda tu akan terbawa-bawa. Lepas tu lelaki yang jadi mangsa. So macam mana Lia avoid benda tu?
Saya tak boleh avoid benda tu. Saya pun menangis all the time. Bila macam pergi kenduri, orang tanya, tak ada lagi. Oh, dia ni kahwin dan ni. So benda tu sebenarnya saya tak boleh avoid. Lah makcik bawang kan, makcik bawang suka macam tu kan. So benda tu memang saya kena face, saya kena hadap. Tapi bila masuk kereta, basically saya menangis. Menangis. Suami saya yang akan macam sabar. So okay, insyaAllah nanti ada lah tu. Baguslah Asri. Macam tu. Asri seorang apa dia? Seorang suami penyayang lah. So puan menangis tu tadi, yang puan cakap tu, peratus tinggi ke arah mana? Sebab menangis tu sebab kata-kata orang tu kita terasa, ataupun menangis lebih kepada sebab tak ada anak tu? Mana lebih kuat? Betul. Peratus tu. Mana lebih kuat ya? Sebab tak ada anak ke sebab mulut orang? Mulut orang sebenarnya. Sebab mulut orang. Sebab saya orang. cakap tadi dengan Cik Abang lah, zaman hari ni ada lagi ke orang bercakap yang macam tu? Masih ada. Sebab orang bodoh tu ramai. Lebih kepada mulut orang lah. Sebabnya macam diorang punya soalan bukan stop dekat anak mana? Macam belum ada rezeki. Apa tak ada rezeki? Ni tak pandai, ni tak reti, ni tak itu, tak ini. Benda tu bersambung. Macam so that's why orang memilih untuk cakap tengah merancang. Tapi nanti bila kita jawab tu pun, buat apa nak merancang nanti? Tuhan tak bagi betul-betul kan. Benda tu macam keeps on coming tau. So in the same time, kita tak nak hebohkan orang. Saya tengah buat ni, saya tengah buat tu, saya tengah. Kalau benda tu tak jadi in the future, orang gelakkan juga, So macam dalam tempoh kita hadap all those questions dari orang tu, kita kena usaha tu memang saya carikan suplemen sampai ke luar negara. Lia kan sebenarnya, minta maaf kan, dia dah jawab soalan apa yang aku nak tanya. Okay, terus. Okay, saya mencari suplemen tu sebab macam tadi, kita kat dekat suplemen tadi kan. Okay, bila saya dapat tahu yang dia ada problem, saya cari suplemen. Suplemen ni saya bagi dia makan 3 bulan. Memang dari overseas, dari US. Saya masa tu dalam tempoh dia makan 3 bulan tu, okay, dalam tempoh 3 months tu kita pergi LPPKN. Same thing, diorang tengok tube block apa semua, diorang cakap IUI tak boleh sebab sperm husband tak boleh nak cater untuk IUI tu. 1 million belum cuci. Okay, jap. IUI ni dia beza dengan IVF. So tadi apa, mula-mula makan ubat yang time intercourse, lepas tu IUI. Ya, betul. Okay, IUI ni macam mana pula proses dia? Cuci sperm, masuk pakai macam tube panjang, gari lah. Panjang. Okay. Masuk ikut bawah. Lepas tu dia akan lepaskan sperm yang dah dicuci. And then sperm tu kena berenang sendiri mencari telur yang dah di stimulate tadi tu. So itu IUI. Sakit dah? So tadi puan cakap macam-macam try. Ada tak orang cakap pergi jumpa bomo ke? Jumpa bomo ada? Aku nak tanya Pak jumpa bomo ni kan? Ada. Kita orang pergi sampai ke Sik Yan. Apa? Sik Kedah. Ya Allah, tak tahulah. Masuk hutan tau. Nak pergi rumah makcik tu sebab kononnya macam dia boleh urut peranakan dah apa semua. So pergi. And then pun tak jadi juga. Kasturi Kijang ada cuba? Kasturi Kijang? Tak ada. Ada pernah dengar orang cakap buah zuriat ke daripada Arab? Ada buah zuriat, air zam-zam. Beli buah zuriat. Ya, siapa yang pergi Mekah semua kita kirim. Kita kirim. Tapi memang sebelum nak pergi ke clinical punya part ni, memang bomo-bomo, buah zuriat, makanan-makanan ni memang makanan. Semua. Orang Melayu dengan bomo tak boleh pisah ni. Orang Melayu dengan bomo tak boleh pisah. Itulah masalah Melayu ni. Cakap kadang-kadang ni urut apa dia? Semua dia kena urut lah apa semua. Macam Asri, macam apa ni, macam husband ada urut batin lah. Semua pergi. Urut batin. Pergi. Betul ke ni? Kat Melaka. Tapi kencing lah, tak ada apa lah. Korang dia aku saja kadang-kadang bila orang tak dapat zuriat ni, saya orang cakap saya Scientology kan, tapi selalunya bila kita cakap pasal tak dapat zuriat, kena ada buatan orang lah, bawa saka lah. Benda tu pernah berlaku kat dia?
Pernah dengar lah orang cakap, orang-orang berkata-kata tu macam-macam. Tapinya kita tak pernah pergi jumpa bomoh untuk tujuan ada orang buat, tak ada. Tak maksudnya disebabkan tak dapat anak ni sebab orang buat. Tak ada. Okay. Tak terfikir macam tu. Dan masa pergi bomoh tu pun basically bomoh yang untuk mengurut, untuk kelancaran, untuk apa. Bukan macam nak tengok ada tak orang buat kita, tak ada macam tu. Okay. So selain dari itu memang kita orang memang go straight to clinical punya proses, makan ubat and what not. Okay, macam contoh kata tadi ada pergi LPPKN kan. Adakah LPPKN ni membantu kepada apa yang berlaku sepanjang 5 tahun tak ada anak? Basically boleh kalau boleh kongsi. LPPKN dia tak membantu saya, sebabnya dia tak membantu saya sebab saya satu kos IUI dekat situ 1,000. Okay. Dan masa tu walaupun doktor memang cakap IUI takkan jadi untuk kita orang sebab his problem, tapi tapi benda tu takkan menjadi. Dia kata memang, dia kata tak jadi sebab problem sperm tu. So untuk buat IUI sperm ni lepas cuci 1 juta tu dia mesti sihat. Tapi dia lepas dah cuci 1 juta tu tinggal berapa? Memang tinggal sikit sangat, berapa ribu je tinggal. So memang untuk Okay, dia Mike, boleh bagi anggaran ke 22 juta sperm tu kalau dengan kuantiti air tu dalam 10 ml ke 5 ke 3, ada doktor cerita ke apa? Tak ingat lah, tapi memang ada lah jumlah. Sejuta. Benda ni adalah faktor keturunan ke macam Lia? Faktor keturunan ke ataupun cara hidup ataupun pemakanan? Okay, basically tapi kan sekenal aku dengan Asri ni, adik-beradik dia ramai kot, takkan keturunan. Okay, one thing yang doktor terkejut bila tengok dia punya condition, dia ada varicocele. Varicocele ni nerve salur darah dekat telur salur darah dekat telur dia semua besar-besar dan tebal-tebal. Bila salur darah tu besar dan tebal, maknanya darah panas. So benda tu yang mematikan sperm tu. Benda tu yang membuatkan sperm yang dihasilkan tu tak okey. Tapi okey, saya pergi balik cerita IUI tadi okay. Panjang sangat. Lepas kita orang buat IUI tu memang dah tahu tak jadi, tapi of course lah kita ni macam mengharap sebenarnya. Sebab untuk buat IVF dekat sana 10,000 dekat LPPKN dalam 10,000 dalam 10. Okey, itu anggaran di 10 to 15,000, tapi mahal lah kan, mahal lah. So kita cuba dengan apa yang mampu, which is 1,000 tu. Lepas seminggu saya period. Ya Allah, menangis dia. Saya ingat lagi masa tu pagi nak pergi hantar mak saya pergi airport Subang. Saya menangis, marah. Kenapa period ni? Okay, so Asri parking dekat satu petrol pump dekat tepi jalan ni. Saya buka ni, saya cari kat mana tempat IVF, kat mana tempat ni, jumpa HKL. Saya call HKL, pagi tu juga saya call HKL. Okay, saya call HKL, saya bagi tahu saya baru buat IUI saya tapi hari ni saya period. Lepas tu nurse tu cakap, hari ni hari keberapa? Hari ni first day period. Okay, dia kata datang esok, hari kedua. So saya pergi hari kedua tu. Good thing saya memang, sebab kita buat test tu dekat private, sperm test, lepas tu semua blood test apa kita dah buat kat private, kita dah ada result. So kita
aware yang kalau kita buat test apa-apa dekat government pun dia punya result tu akan makan masa yang sangat lama. Okay, so saya bawa semua test tu hari kedua, esoknya pergi HKL, and then diorang tengok result tu, terus start ubat. Okay, sebabnya memang untuk start ubat, okay, sama, diorang suruh buat IUI, tapi maaf cakap, saya argue dengan doktor tu. Saya cakap IUI is not going to work because I know my husband's condition is not going to happen. So I don't want to waste my time. Kalau ikutkan prosedur dekat HKL, kita kena buat IUI 3 kali sebelum pergi ke IVF. So kalau kita memang dah well aware yang dia ada problem yang memang tak boleh buat IUI, kenapa saya nak waste 3 months untuk buat IUI? It's going to be heartbreak for 3 months. Betul. Okay, so saya cakap saya tak nak buat IUI, saya nak buat IVF. Okay, so ni result saya. Okay, so diorang start ubat. Okay, and dia kena buat, tapi dia kena buat sperm test lagi sekali. Sebabnya yang dulu tu dia consider macam void lah, tak valid lah. So dia buat sperm test lagi sekali. Okay, so memang the sperm test yang came back memang sama, tak okay juga. Alright, so tapi dalam tempoh tu dia tengah makan this ubat dari US ni, tiga suplemen, 3 botol ni 500 lebih. Saya beli. Tapi morphology macam tu lah, dia punya, untuk dia punya bentuk dia punya pekat dia, semua tu lah dalam tu, dalam boleh sebut nama ubat ke? Boleh. Okay. So ubat tu saya beli and saya minta dia berhenti merokok dalam tempoh tu. Tu saya ingat dia berhenti rokok tu. Okay, dia berhenti merokok. Alright. So sebab saya pau rokok dia dulu kan. Okay, kata dia. So dalam tempoh dia berhenti merokok tu, bila buat lagi sekali sperm test, doktor yang jumpa saya tu cakap, you bagi dia ubat apa ya? Sebab dia punya peningkatan tu memang ketara. Dia punya improvement tu memang ketara. Kita tak ada ubat tu kat sini, dia kata. Sebab dekat sini dia akan bagi ubat-ubat biasa. Diorang akan prescribe ubat-ubat biasa, and doktor ada minta dia buat operation juga. Tapi dia tak nak. Okay, so kita teruskan dengan ubat tu, and memang ada progress, memang ada nampak peningkatan, so kita teruskan dengan ubat tu. Okay. Alright. Pernah tak dalam masa 5 tahun tak ada anak, rasa putus asa, rasa tak apa, ambil anak angkat lah? Tak ada. Tak ada. Memang nak usaha juga ke arah tu lah. Saya tak boleh. Saya jenis yang macam kena sampai jadi je. Okay. Alright. Masa lakukan IVF tu macam mana? Okay. Sebab IVF ni kan, yalah, satu mahal, satu lagi IVF tu sebenarnya macam mana? Apa bila nak decide aku nak buat IVF lah? Bila kita dah sedar kita tak boleh buat IUI, the only way is to do IVF. Tapi dekat HKL, saya cerita khusus pasal HKL sebab saya buat kat situ ya. Okay, dekat HKL diorang memang akan guna teknik IVF ICSI. Sebabnya the paling ultimate yes, sebabnya ICSI ni dia punya chances is way higher daripada IVF. Okay, sebab bila IVF ni basically telur dengan sperm tu yang dah cuci tu dia akan letak dalam satu piring. So dalam piring tu sperm tu kena berenang juga ke telur. So kalau sperm tapi dekat sikit lah. Dekat lah, memang dekat situ. Okay, tapi ICSI ni memang dia akan cucuk direct sperm tu dalam telur. Apa beza cucuk dengan berenang? IVF dengan IVF ICSI. ICSI maksudnya kalau IVF dia biarkan dekat situ lah, so dia berenang. Kalau sperm tu malas tak nak berenang, letaklah kat situ. Tak bukan maksud saya. Beza dia itu saja. Itu je. So daripada segi harga 500 kalau ke HKL lah. HKL kalau kat luar lagi mahal. Lagi mahal lah. Beza tapi untuk masuk kan dengan betul. So basically you ambil sperm tu, you letak terus kat dalam telur tu. So theoretically benda tu sepatutnya jadi terus lah kan, bila dah masukkan terus. Tapi there are other process. So ada tak yang orang buat IVF macam tu tapi tak jadi? Ada, ramai. Ada juga? Ramai. Okay. Ramai. To be honest,
we are one of the lucky ones yang awal buat IVF dekat HKL, yang memang orang semua tak tahu tau pasal HKL ada IVF masa tu. So total daripada saya start IVF daripada saya start proses sampai ke saya mengandung tu 5 bulan. Tapi orang Melayu tak tahu. Okay. So total keseluruhan 5 bulan daripada first appointment sampailah ke positive pregnancy test tu 5 bulan. Masa apa rasa bila yes aku pregnant? What is your Sekejap. Okay. Okay. Bila kita doktor cakap saya memang melawan sangat masa tu. Saya cakap saya tak nak, saya nak buat terus yang mana yang paling tinggi, saya nak buat yang tu. Okay, so dalam tempoh tu sebab saya membaca, jadi ada banyak terms yang doktor sebut yang saya faham. Jadinya benda tu membantu doktor banyak. So kalau you all nak buat IVF, tolong baca dulu. Baca tentang IVF, understand the terms, so that bila doktor sebut sesuatu, you all faham apa yang doktor cakap. Sebab benda tu membantu doktor tak perlu mencari ayat alternatif untuk menerangkan dekat korang apa certain terms tu. Macam tu. So Puan, dalam tempoh 5 bulan tu kos yang Puan keluarkan total anggaran berapa? Maksudnya macam orang kata apa tadi, pergi ke Kelang ke, pergi ke mana, total lah anggaran dalam berapa? Dalam tempoh 5 bulan tu kan. Maksudnya dari berapa habis? Maksudnya daripada permulaan usaha tu sampai ke selesai tu dalam berapa total kos? Campur je semua. Yang mana semua termasuk usaha untuk dapatkan tu? 10,000 juga sebabnya ubat dia 500 tu sekejap je makan dia kena makan 3 bulan ubat tu. So costing daripada overseas lagi, benda tu sangat-sangat mahal. And then struggle jugalah. Cost as far as cost is concerned memang 10,000. 10,000 ya. Yang membantu kita adalah that final 5 months tu, yang cost dekat HKL tu. Lepas buat keputusan dulu lah. Orang terkejut dengan harga HKL tu. Sebabnya mula-mula bila dia cakap dengan kita standby 5,000, masa tu pun kita dah rasa murahnya. Macam tu, standby 5,000. Biasa puluh ribunya tu kan. Betul. Tapi dekat IVF, dekat HKL dia cakap standby 5,000. Masa tu 5,000 tu kita rasa macam okey ada dah macam tu kan. Tapi bila daripada first sampailah ke pregnancy test 5 bulan tu, total dekat IVF HKL tu 2,700 saja. 3,600 3,600 untuk IVF di HKL. Murah lah kan? Okay. Murah banyak. Banyak sangat lah tu. Sebab ubat subsidi kerajaan. Jadinya ubat tu yang mahal. Melainkan let's say kalau ubat yang dibagi tu tak cukup untuk patient, dan patient kena tambah, kena beli dekat luar. Sebab dia dah peruntukkan sekian-sekian ubat. Tapi kalau benda tu tak boleh dan kena beli dekat luar. So ubat tu yang mahal. So macam kita balik pada soalan yang tadi yang nak suruh tunggu tu, masa first pregnant, how do you feel? Orang dekat lab link tu, orang dekat lab yang test darah saya tu buat saya nervous time tu, tahu tak? Why? Orang depan saya masa tu ada 3 orang tau nak ambil darah untuk untuk result IVF ni. So orang pertama yang pergi, dia cakap macam ni, "Tahniah, awak pregnant." Dia senyum tau. Lepas tu orang kedua, "Tahniah, awak pregnant." Sampai kat saya dia tak senyum. Lepas tu dia bagi je result tu. Saya macam oh my god, tak jadi ke ni? Memang saya dah nervous gila dah masa tu. Tapi end up jadilah. Rupanya saya punya beta HCG reading saya tu sangat tinggi sampai dia tak tahu nak cakap congratulations ke apa. Mungkin sebab dia tahu Puan daripada akademik Fantasia kan suka gimmick kan. Result saya masa tu 880. Sedangkan untuk confirmkan IVF ni dia kena 25. 25 reading tu, bawah 5 tak pregnant. Beta HCG ni. Atas 5
kena buat lagi test dalam masa 24 jam, 48 jam, kena buatlah every doubling, every 2 days, every 48 hours kena buat. Result saya 800 lebih. So dia tak cakap tahniah, dia tak senyum dekat saya, dia bagi je saya benda tu. Nanti tanya doktor. Kenapa pula ni? Okey, saya buka, saya tengok 800 lebih. Saya cakap dekat dia, sayang, kita pregnant ni. Saya pregnant. Lepas tu bawa pergi dekat nurse, kat HKL tu nurse buka, awak pregnant ni, ini mungkin twins ni sebab tinggi sangat, dia kata. Okay, so bila dah dapat reading macam tu, masa tu tak tahu nak percaya ke tak, sebab masa tu tak boleh nak buat scan lagi. Dia kena tunggu 2 weeks ke 4 weeks macam tu lah. Lepas tu baru boleh buat. Okay, once kita positive pregnant, basically baby tu dah ada dalam kandungan 5 minggu. Okay, so kita kena tunggu sampai 8 minggu baru kita boleh buat ultrasound. So bila 8 minggu tu baru pergi buat ultrasound, tapi dalam tu masa tu ada 2 kantong. So jadi betul twins lah. Jadinya jadi sebab tu saya punya beta HCG tu tinggi 800 lebih. Tapi saya ada satu cerita, Asri cerita kat saya yang sekarang anak apa? 4 orang. 4 orang, seorang meninggal. Betul. Dah dapat pertama susah yang okey. Cuba Asri ada cakap kat saya, anak pertama dengan anak keempat dia dikeluarkan untuk sperm yang sama, hari yang sama ke macam mana? Macam mana ni? Okey. Macam mana? Cuba Asri suka cakap macam tu tau. Saya macam okay. Dia jadi sebaya. Dia bukan sebaya apa, sebayanya sebab semua telur tu dan sperm tu dikeluarkan pada waktu yang sama, which is tahun 2013. Okay. So saya masa tu telur saya ada 22. Okay. Tapi yang betul-betul survive sampai till the end ada 6. Okay. Jadi doktor tak boleh transfer semua 6. Jadi doktor transfer 2 dulu masa mula-mula, dah cuci apa semua, and then dah senyawakan embrio tu sampai masa tu. Okay, embrio ni dia ada day tau, dia ada day 3, day 5. Okay, day 5 ni kira je yang terbaik lah, blastocyst ni. So masa tu saya ni mengharapkan janganlah HKL call sebelum day 5. So masa day 4 tu baru HKL call, cakap telur semua survive. Kita boleh bertahan sampai day 5. Oh ya Allah, happy je masa tu bila dengar boleh sampai day 5. So bila sampai sana, doktor kata akan masukkan 2. Doktor tunjuk, nurse tunjuk dekat screen TV tu. Saya membaca kan. Jadi bila nurse tunjuk, itu awak punya embrio yang akan dimasukkan, ditunjuk. Masa tu saya tengok, saya cakap perfectnya embrio ni. Masa tu diorang belum cakap lagi apa-apa. Betul, saya cakap dalam hati lah, perfectnya embrio ni. Satu embrio ni memang sangat perfect. Embrio yang dekat sebelah tu tak se-perfect yang pertama tu. Lepas tu tapi masa tu saya dah tahu, okay, yang ni 4AA, yang ni 4AB. Okay. So masa tu nurse cakap macam dalam buku. Maksudnya benda tu perfect. Okay. Tapi hati saya dah tahu, okay, itu 4AA. So sepatutnya chances tu tinggi lah bila dah 4AA tu. Alright, so diorang masukkan embrio tu. Dari situ saya punya harapan tu memang InsyaAllah jadi ni, sebab dia punya grading tu memang dah perfect grading. So itu yang kata anak sebaya. Tidak, yang tu yang itu transfer 2. Yelah, ada lagi 4 yang tak transfer. Yang tak transfer tu yang dibekukan. Dekat HKL kita boleh bekukan, kita boleh frozenkan embrio tu selama 5 tahun. Alright, so yang tu yang dibekukan, yang kita ambil semula selepas 5 tahun. Kenapa yang anak keempat pun IVF juga? Sebab sayang. Apa nak buat lagi? Okey, anak kita ada lagi 4 dekat sana. Kesian dia menunggu. Sana sekarang ni ada lagi 1. Hari tu hospital ada call, bila nak ambil lagi 1, tengoklah macam mana kan. So macam ada lagi 4 menunggu dekat dalam freezer.
So kita nak ambil lah. Oh, dia macam loan rumah pertama susah. Tapi dah lulus loan pertama tu dia mudah kan. Betul. Okay. Oh, alhamdulillah. So means permasalahan kesuburan ni sebenarnya bukan datang daripada perempuan lah. Sebab sebenarnya banyak orang lelaki cakap aku lah. Aku mana lah, come on. Lelaki ego. Kalau duduk kedai kopi tu, aku kopi jantan satu. Masa saya pergi HKL tu, ramai lelaki Melayu yang duduk dekat luar tutup muka dengan pakai topi, pakai sunglasses, tutup muka dengan paper. Tak nak orang nampak. Malu. Dia malu lah benda tu. Jangan. Kalau ada masalah infertility, tolonglah jangan malu. Kalau memang husband tu problem, tolonglah cakap ada problem. Kalau yang wife ada problem, tolonglah cakap ada problem. Janganlah cakap kita orang okey. Sebab sebenarnya bila okey dan tak ada anak, benda tu sebenarnya lagi jadi confusing. Kenapa tak jadi? So bila kita tahu ada problem, kita boleh tolong, bagi suplemen ni, cuba suplemen ni, Tapi kalau cakap kita orang bukan rezeki, so kita orang tak boleh nak tolong lah, sebab memang bukan rezeki. Betul, sebab macam saya cakap awal tadi kan, kadar kelahiran dekat Malaysia ni sekarang ni banyak kurang. Makin kurang. Dia mungkin akan jadi runcing lagi kan. So sebenarnya kadar kelahiran tu kurang sebab banyak yang tak nak mengaku. Betul. Banyak yang tak nak mengaku yang diorang ni sebenarnya tak subur, terutamanya orang lelaki. Kan? So apa nasihat Lia kepada diorang-diorang yang rasa macam yang sedang berjuang TTC sekarang ni, pejuang dua garis sekarang ni? Untuk husbands yang willingly cooperate dengan wives, you guys memang hebat. Jangan malu. Kalau wife ajak nak test tu, pergilah test je. Tak apalah kalau macam rasa macam aku tak ada masalah, pergi je. Penuhkan je lah permintaan wife tu. Sebabnya kita tak tahu dekat mana problem tu. So kalau let's say siapa yang ada problem, wife ke husband ke, just go. Jangan malu. Kalau nak tanya, nak dapatkan help, jangan malu. Kalau contoh wife ajak pergi sini ke sana ke untuk treatment ke apa ke, pergi. So it's okay untuk bertanya, sebab bila bertanya tu kita akan bantu bagi jawapan melalui macam-macam cara. Okey, macam contohnya kita orang ni lepas saya berjaya buat IVF, saya dan lagi dua kawan tubuhkan satu Facebook group yang bernama Sahabat IVF. Okey, Sahabat IVF sekarang ni grup tu dah ada 23,000 members. Okey, termasuk doctors, termasuk macam-macam. Kat dalam tu ada nurses, ada doctors, ada banyak sangat, ada ramai sangat orang kat yang dalam sedang tu menjalani apa ni pun ada dalam tu. Itu komuniti satu Malaysia untuk IVF. Yes, betul. Saya dan support system lah. Betul. Saya dan lagi dua kawan saya. Sebabnya macam saya kata, saya dulu masa nak dapat information untuk IVF tu sangat susah. And probably tak ramai yang tahu bahasa Inggeris, probably tak ramai yang tahu where to find, where to get help. Support system tu memang sangat penting. So bila saya buat group ni, sekarang ni dah ada 23,000 members. Everybody is supporting each other. Jadi mana yang dah pernah lalui akan support yang ni. So masa awal-awal buat dulu, honestly saya kata every day saya dapat PM, macam-macam gambar saya dapat. Ini tanda apa ya? Kadang-kadang orang hantar dekat saya gambar darah, gambar apa, result. Saya jadi macam, kadang-kadang kita tak nak makan, tiba-tiba ada gambar darah macam tu. Tapi macam okey, kita jawab je lah, ini kalau macam ni gambar apa ya, kalau keluar macam ni maksud apa, kalau darah warna pink maksud apa. So benda tu every day saya dapat soalan yang macam tu. So sampai 2-3 pagi saya menjawab. So tapi sekarang ni makin ramai dah ada awareness, and bila dah ada doctors pun kat dalam group tu, so dah ramai yang boleh membantu professionally kat situ. Betul. Betul. Waiting list dekat HKL, lepas saya buat tu, saya ada post dekat Facebook saya tentang saya punya proses tu. Post tu dapat over 30,000 shares.
Waiting list daripada saya dulu, saya tak ada waiting list tau. Saya pergi, saya terus buat 5 bulan settle. Sekarang ni waiting list untuk appointment pertama 2 tahun. Oh, ramai rupanya orang tak. Tapi itulah saya sebenarnya, kita tengok bila banyak orang tak nak mengaku kan, terutamanya orang lelaki. Selalu salahkan perempuan, lepas tu pergi cari betina lain. Kan, banyak orang lelaki macam tu, kau bandul kan, lepas tu ni sebab kadang-kadang kat sini lah saya, macam dalam segmen Halalkan Aku ni kan, dia sebenarnya cerita pasal berkenaan dengan orang perempuan. So banyak juga yang inilah cara betul nak cek kesuburan. Sebab ada yang cek kesuburan so pregnant dengan anak orang. Tu dia cara betul untuk cek kesuburan. Alright, thank you Lia. Thank you very much for coming to Garasi TV. You're welcome. So kepada korang yang ada masalah kesuburan ataupun jangan malu kan, macam Lia cakap, jangan malu. Datang, kita ada sahabat IVF tu kan, boleh pergi ke grup Facebook sahabat IVF supaya korang ada support system untuk dapatkan zuriat ni. Jangan dengar cakap orang, dengar pada orang yang dah lalui je. Betul. Alright? Betul. Betul. Go through the right way. Masuk sahabat IVF, insya-Allah kita akan membantu kat situ. Ada ramai doktor juga kat dalam tu. And then dari situ pun kita ada 6 grup WhatsApp yang pun ada ramai yang membantu dekat dalam tu melalui experience masing-masing. Okay, so jangan stop trying. So insyaAllah ada rezeki. InsyaAllah. Alright, thank you very much. Jumpa lagi dekat segmen Halalkan Aku. Bye-bye.